Ada satu attitude bos yang bunuh bisnes diorang perlahan-lahan. Ramai bos dia fikir macam ni, untung pekerja ni dia dapat kerja dengan aku. Ramai lagi yang nak ganti tempat kau. Dia fikir staff ni macam mudah nak dapat. Tapi kalau tengok bos yang ada mindset macam ni, lepas 5 tahun, diorang masih stuck dekat tempat yang sama. Staff still keluar masuk. Setiap kali ada staff yang resign, dia kena ganti tempat tu. Burn out, stuck, tak boleh nak cuti pun. Sebab dia lupa satu fakta basic dalam bisnes. Staff ni bukan favor yang kau bagi, tapi dia adalah leverage yang kau beli untuk kau make sure kau ada time freedom. Masa tu. Bila kau layan staff, macam dia ni ada hutang dengan kau, diorang ni sanggup keluar walaupun dapat offer mungkin RM50 lebih daripada gaji sedia ada. Tapi kalau kau layan staff ni macam diorang adalah asset, walaupun dapat tawaran yang lagi tinggi, diorang akan willing untuk stay. Sebab realiti yang ramai owner tak nak admit, as much as pekerja memerlukan kerja, mana-mana bisnes dalam dunia pun memerlukan pekerja.